Tak, aku tahan je tadi. Duk komen kat aku. Tapi dah aku tengok dah aku ajar sangat. Aku turun tadi. Aku track. Okay, lagi sembang apa cerita tadi tu? Right, you ready or we waiting for Ryan to come back in? Dah panas pula aku tadi. We wait for Ryan? No. Ryan say we run first. Oh, okay. Okay, let's do this one. That was a very long time ago. Long time ago. Lucy, this is you. Yeah. Yes. Long time. You very artisan. It was 12 years ago. Yes. When I say Friday to the rain, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, I'll be okay. God, boy. I loved that. That was amazing. Amazing. Cerita ni tak? Ada say Monday, Tuesday, Wednesday. Apa cerita ni tak? Lagu Wednesday saya nyanyi ni. Oh, this is very long. I was young, very young. Nanti bagi kongsi rezeki dengan Lucy. Lucy, I tell them to give you something because reward because you happy with all. You sing the song very nice. Apa kakak boleh bagi dekat dia? Thank you. Lucy, are you single? Are you single? No. Bang, terima kasih bang. Terima kasih. You already married? I get married this year. Oh, you get married? That's congrats. All the Malaysian people is congrats for you, okay? Thank you. Aku rasa kan, Abang Tiong, lagi satu boleh? Wildflower, okay. One more song. Wildflower last. Lepas tu dah. Wildflower. Okay, Wildflower. guys, if you haven't dropped my friends a follow on my side, This please make is sure the you're last. dropping them. And then we stop. Okay. Abang kakak boleh bagi dekat ni kan, dekat Lucy kongsi rezeki dengan dia sebab dia dah nyanyi untuk kita dah. Yang mana nak bagilah. Yang Guys, these are the kindest people that I've met on the app. Please make sure you're Apa dropping ni? them a follow on my side. And thank you to everybody from Malaysia. Thank you, Lucy. Okay, nice. Thank you. Very nice. And happy Thank you very marriage for much. you. Okay. Thank you. Enjoy your Lucy, new have a nice life. day. Yang mana abang kakak boleh kongsi rezeki bagi kat Lucy So Okay. Lucy, have a nice day, have a good day. Take care of your head, take care of your mother, take care of your mother, father, sister, take care of your great-grandmother, take care of nephew, your niece, your husband, and your family lah, whole family. I will. You take care of everybody. You take care of all your family. Simple. Okay, take care. Bye, Bye-bye. guys. See you in next week or next month, okay? Yeah, come find me. All good. Bye, Alright, guys. bye-bye. Thank you. Bye. Alright, bye-bye. Abang Tiong, apa cerita Abang Tiong? Tak, tadi. Aku daripada tadi dah masa kita duduk live tadi dengan siapa? Bel. Bel tadi. Asal apa cerita? Masa budak tu duduk spam. Tapi aku tak baca pun. Dia kau tak Dia spam nampak. apa? Dia spam ayat kawan-kawan je. Aku mana nak sebut lah ni kan. Tapi aku tahan. Aku dah tak boleh tahan tadi. Aku track je lah ID dia. Biar je lah baik. Ni tak melayan sangat Tak layan pun. Tapi saja je nak kenal-kenal. Melantak dia. Dia tak tahu boleh dapat sampai alamat rumah dia. Dia goyang sangat pergi tukar profile picture buat apa. Tutup Biar. dia lagi tu. Delete je tu. Biar je Abang Tiong. Melayan dia orang ni. Ya. Alah hater satu standard lah. Standard lah. Tapi dah cross the limit sangat tadi. Mana pernah baca. Kita mana pernah koyak kita. Orang belakang. Assalamualaikum Demo. Aduh, kawan tengah packing barang sial. Oh, salah dia ni payah lah orang tua ni. Orang nak sembang sikit pun tak boleh. Tadi Bel ni pun pakai baju Bel. Serabut akulah. Tak ada. Awak tolong jangan ganggu kawan tau. Kawan tengah packing barang. Tak payah. Tak ada ganggu. Tak payah. Tak payah. Sihat Wan, apa pasal Wan? Assalamualaikum. Dah makan lah? Belum makan Wan, tengah daya. Kan event ada Z member, badan nak kena kurus, nak fly. Alright. So, tak payah aktiviti hari ni apa je? Hadir yang seroba. Hari ni packing baju. Baju apa? 442? Baju bapak dua. Remy. Oh, dah jual belagak tak bagi tahu kita orang. Tak ada, kawan takut follower kawan tak sempat. Oh, macam tu lah. Kira tak payah select lah sekarang. Tak ada, kawan simpan untuk follower awak 200 like ada. Serius? Ada 200 like. Tio you. Tio Akik Abang Tiong. Tak payah dah mula Weh, select. Tio. Apa pasal Tio?
Kawan cakap budak-budak kawan, kita simpan follower Wang Kediak 200 like. Kawan buka 200 like tadi. Mana muka kita nak letak 200 je. Dia yelah kawan buat keluar 500. 100 pintu belakang. 400 TikTok. Kau tengok ni. Tak payah jual baju tak bagi tahu kita je. Tak Dia ada. senyap. Bukan. Lepas tu kau tahu dia tinggal kat kita punya abang-abang kakak kita tu apa Ian? 200 je. Okey lah Yan. Sampai 200 follower 442. 200 follower awak Raya Ngacak Wang Kediak. 100 pintu belakang. 100 tu simpan dulu. Ada pintu belakang nak masuk Pintu belakang dah bayar lah. Ya. Ha. Alamak macam mana kira ni. Macam tu ada ni tak payah. Settlekan 5 dulu 5. 5. Saya nak. Saya S ada S. Jadi kawan sini terus. S. Ian kau nak saya apa? MLLL. Saya L. Abang Tiong. Tok. kita L SL. Tok dia MVS kan. So saya L. M. Macam tu saya nak M. Jom. Abang tulis satu M. Tak payah. Jom. Ya. Okey, M bagi 200, S bagi 400. Hai. Cepat. Okey, M 200. M200 apa? Baju 200 lah je. Apa ke ni betul lah order macam mana ni? Tak ada. Selai-selai sudah lah. Okey, macam ni. Si Ryan L. Saya M. Si Tiong Awak apa M? SL. Saya M. M. Kau bukan S ke? Wan. Dia cakap S fit M. Tak ada lah. SS lah. Saya S lah. S. Tiong? Saya memang SL. SL. Si Acap Kuduru. Acap? SL. SL. Zaid Cengkut Sanak. L. L. Celeh. M. Okey. Kalau Cakap lah celeh M. kau Challenge kau pakai fit. Celek SSL. Aku rasa celeh L lah. Bagi Tak, L lah ke dia celeh. suka pakai fit. Dia suka pakai fit. Challenge kau pakai fit. Kau faham tak? Koyak je lagi baju tu gila. Ambil L. L okey lah. Celeh L tak payah. Okey. Sekarang dia berapa? 5, 6 1, 2, 3, 6. Kawan sini terus Kim. Ni Tiong Kim. Kim Ini kabel lah. Ini main kabel lah. Diorang tak Kim lagi faham. mengajuk gang. Satu masalah. Diorang main kabel lah. Kim L. Kim L lagi satu tak payah. Kim. L. Kim L saja tu satu lagi. L besar ke tak ya? L besar. Kim Mana dah remote L. Tapi dia memang suka bakal besar L Kim kan. Kim okey. Sebab apa dia suka pakai baju ni kan? Apa ni? Baju oversize. Bukan. Dia baju Calvin Klein. Calvin. SL 2. L. SL 4 segi tak ya? SM 4 segi ya baju tu? Ada. Tak Ada jom L2. L2. Tak ya. Saya 13 SL ada tak? Tak ada. Bapa Sebab dia untuk box T20. Badan gebuk gedempol tu. Pendek. Bagi dia pakai besok pergi ni. Santai nak utara. Tak dia dah Apa ni? Esok Santai Utara Dia pergi esok. Gemuk gedempol tu. Gila satu anak utara tu dah 14 tahun Dia dah lama lah. Dia antara event lama. Last kita pergi dengan Zizan dulu time 7.0 ke 6.0. Ini lama. Asyik. Hello. Sampai dah. Okay. Tak payah jadi saya PM tak payah tau. Kejut. Okey. Aku gerak dulu Aku nak pergi ambil barang lah. Okey Lelo. Motor kanda settle. sampai kawan. Dah sampai kan? Nanti kau tunjuk aku boleh? Nanti aku hantar gambar dengan kau. Okey cantik. Okey, settle. Okey baik Tok. Tiong gerak dulu lah. Kau nak gerak. Beres. Salah silap minta maaf. Assalamualaikum. Tak payah. M lagi satu tak payah. Satu lagi. Satu lagi. Ini bahaya lah pintu belakang. Tak, Aminah kau tak beli. Tak minta Aminah sekali. Nina punya mana nak ada gila Sas. Bini kau?
Bini aku tak pakai baju ni. Baju potong, dia tak ada long sheet kan? Tak ada. Tak ada. Kalau pakai kat rumah aku je nampak baik aku pakai je baju tu. Okey, cantik. Okey, Kawan cantik. settle packing dulu. Pagi kita lampus. Relax kejap. Kita sembang-sembang dulu. Sembang dulu. Allahu Akbar. JNT Yuk. besok buku berapa dah buka kau? Ini yang dia orang beli petang tadi. Yelah, relax dulu. Kita sembang dulu. Tok Yah, tadi berapa banyak terjual lah ini? Baju tu berapa ratus Tok Yah buat? Kawan buat 500 je. 500 tadi. Macam setiap tahun kawan buat 500 lah. Tapi limited memang tak buat lah. Oh, kira setahun sekali Tahun sekali je. Oh, kira siapa ada lah. Siapa ada. Ni macam ni lah. Macam yang sebelum ni. Sekejap lah. Ni. Ni. Kita pernah Okey, so tinggal lagi berapa sekarang Tok Yah? Habis kau dah ambil berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 182. Kau siapa? 182 M lagi satu Tok Yah. Apa? M lagi satu, last. 182 line tinggal. Okey, settle lah. M lagi satu, settle lah. 181. 181. Okey. Ya, relax ke? Yang buka beg berapa? Beg kuning buka berapa tu? Kalau buka kawan kira kawan balik, maknanya total semua 181 lah. Confirm habis. Okey. Memanglah habis. 1,200 berapa ringgit selai tak ya? 699. Mas 99. Okey, go. Dia tak boleh buka beg kuning. Ayolah lepas kita drop dia buka. Lepas kita gerak boleh. Tapi kita sembang dulu Tok Yah. Dah lama tak sembang Tok Yah. Tok Yah, saya rindu Tok Yah. Gila rindu. Awak tahu tak ni kita orang tema apa tahun ni RZ member? Warna apa? Tema cabut fairing. Tajuk fairing depan. Fairing buang semua. Ay, kena hujan pedih lah mata. Tak apa, kita orang pergi siang ni, kita buang fairing tu. Ni, kita buang. Ay, apa pasal tak pernah tengok hujan siang apa Tok Yah? Kita main katu-katu punya. kita main katu-katu punya. Tok Yah, boleh saya tahu siang tak pernah hujan ke apa? Setakat ni kawan pergi tak pernah hujan, balik hujan. Pergi tak hujan. Pedih mata tu. Woi, pedih, memang pedih lah. Tapi pakai syori ada kawan je. Asal Tok Yah tak buka lampu depan semua Tok Yah? Fairing depan. Itu tak fairing motor depan endon. Tok Yah buka. Ni, biar magat semua buka. Biar hujan tu kena muka. Itu motor endon. Buat lampu. Nak sangat buka semua. Layan ni, tema. Baik, lupa. Kita orang buka baju RZ member 5 hari tau. Ya, betul lah. Okey, ni nak cerita kat abang kakak semua. Baju RZ member. Kau beritahu. Okey. Baju RZ member start ini Tok Yah tadi pukul 9 kan? Hari ni dekat profil kawan dah start jual tu. Okey, pukul 9 sampai pukul 9 pula. Hari ni sampai lagi 5 hari. Lepas tu tutup. Tak jual dah kan? Tak ada. Batch yang terakhir ni. Oi, saya tak ada lagi ni Tok Yah. Batch yang terakhir. Awak beli dekat profil kawan tu. Nanti ramai-ramai lah beli. Kita pergi ramai-ramai abang kak. Kita support gila-gila. Awak weh. Tok Yah pakailah macam mana orang nak nampak. Kejap. Okey. Jom. Abang Tiong kita kena match ni. Baru nampak Tok Yah full. Okey. Tekan dia Tok Yah. Kamu pakai sweatshirt dia tau. Tok Yah tekan dulu. Sekejap. Tekan apa? Tekan. Orang tanya berapa? Tak ayah tadi minggu pun salah. 189. 89 Kalau selai, kalau 2 line 189 combo. Okey, boleh tak kita orang nak tahu kalau combo dapat apa? Dapat combo. Kita nak tahu harga combo dapat apa, kalau harga tak combo dapat apa? Sekejap. Combo Dengar tak? dah MERS dapat. RZ 2, EV 2. Lepas tu kita tambah lagi yang combo, kita tambah lagi 50,000. Oh, cabutan bertuah ada One to night untuk package combo. Oh, cabutan bertuah ada. Kalau yang beli single 50,000 tu tak ada. Mercedes ada. RZ 2 biji ada. EV tak ada. Itu je. Macam ni dah ready dah. Macam ni apa tahun ni? Apa? Dah ready dah. Macam ni apa tahun ni? Tak ready. Abang dah sangat abang kereta yang. Tapi Mercedes apa panggil Sorry. TikTok, saya minta maaf TikTok. Saya minta maaf. Saya tak sebut apa-apa dah tadi TikTok. Ni. Mercedes ni. Oh, sel A. Okey, yang ini combo. Yang ini yang combo full tau. Semua dapat.
Oh, itu 250 100 berapa? 189. 189. Okey, combo. Lepas tu ni tambah extra. Tambah 50,000. 50. Tambah 50. Tok Ayah pinjam 100 boleh? Alah boleh je. Saya tambah lagi 200 Tok Ayah sebab tu 50,000 nak pinjam 200 nak buat pergi balik beli minyak cuti apa. Kau pergi InsyaAllah Tok Ayah kalau ada dipermudahkan urusan semua saya pergi ya. Pergi lah dah. Bilik Enjoy ada bukan. lah. Bukan kita berembat pun. Apa bang Abang Tiong? Bilik ada lah. Ready. Bilik. Bilik ada, Tiong ada. Tapi tu nak sedap kena ada motor lu Abang Tiong. Saya tak berani nak bersembang sebab barang tak ada ke depan muka lagi. Kita pergi lah. Kau jangan pusing lah. Jangan rosing lah. Abang Tiong ada. Tiong pergi. Abang Tiong gila tak pergi. Dia tak pergi memang aku tak pergi ya. Bagi semua lah. Tengok belakang Tiong. Kristina Badarudin. Belakang. Ui semat Steady. Tok Ayah boleh buka baju kita nak tengok six-pack. Kau tak ada suspek, perut buncit ada. Nak tengok boleh dalam pusat ada apa? Mana boleh? Tak boleh. Tu dia orang beli dekat profil kawan tau. Nanti beli kat Profet Tok Ayah. Kat kedai ni tekan saja. Tekan je terus. Tak payah. Sweatshirt berapa? Sweatshirt suku. Sweatshirt tak jual. Dia kena jual combo dapat sweatshirt. Oh, faham. Berapa hari bulan dibuka tu ya? Dia buka tadi pukul 9 pagi, 9 malam tadi sampai 10 hari bulan. 5 hari je. Berapa ribu tu baju? Masuli. Tahu berapa ribu tapi dia tak ada kira pun. Maknanya sampai 10 hari bulan tu dia tutup lah. Ni last shot kan? Dah tak ada apa-apa dah kan? Tak ni last lah ni. Kira dah lepas ni tak ada pembukaan kan? Dah tak ada lah. Dia patch dua lah. Abang Tiong macam hari tu saya nampak diorang ada bagi dekat silap saya mangsa banjir kot. Ada. Dah ada bagi kan baju tu kat mangsa banjir kan? Ada. Kira diorang buat limited lah walaupun orang nak beli dia tak jual Abang Tiong. Wah. Jadi stok ke pre-order? Topi sepatu jual kata tak boleh Abang Kakak sebab Tok Ayah tengah bekerja. Nanti tu kawan tunjuk. Kawan tengah Dia nak mesti settlekan tunjuk. packaging baju bodoh tak ni. Dia kalau tak tunjuk saya suruh dia korek pusat dia tengok bau je. Kawan cari punya ada. Mesti ada. Sebab dia kena hantar surat dekat Jakarta. Sebab kena minta kedutaan. Kedutaan kena tahu. Kena tahu. Kena tahu sebab kadang-kadang Combo tu satu t-shirt, satu sweatshirt. Combo. itu beli kat Profet Tok Ayah kan? Beli kat profile je. Boleh. Memang kawan dia tak tahu kau jual baju. Mana Abang Kakak yang mana nak pergi maksudnya. Ready stock lah pre-order. Pakai je motor apa-apa Kakak kalau nak pergi Terengganu Tak Mana kisah. tahu tahun lepas ada brother tu dapat Alphard dia beli satu baju je tau. Ya. Satu baju rezeki dia. Bila Allah dah cakap kalau rezeki tu rezeki lah. Kalau Allah dah Rezeki cakap tu. pun Dapat beli selai je baju tu Wan. Tengok rezeki. So habis dah. Tak ada pun. Cerita ni diorang cakap tak ada pun. Semua nak pijak kepala saya ni apa cerita ni. Tiong ada kat mana tu? Rumah. Oh kat rumah. Ingat ke pergi Korea dengan Chile? Tok Ayah. Oh ya, kita lagi. Apa cerita ni diorang cakap tak ada apa-apa ni. Diorang nak lempang ke saya dengan ramai. Remi 15. Ada lah. Apa pasal tak ada? Tok Ayah ajar pakai telefon lagi satu ke apa? Sekejap. Diorang cakap tak ada. Tak ada apa? Tak ada apa ni? Ya Allah Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dekat profile ni. Diorang kena tunjuk satu-satu tak payah. Tu lah. Tak apa. Diorang ni manja. Maksudnya abang kakak sini manja sikit. Okey ni TikTok kawan kan? Sekejap kawan slide kamera lah. Senang sikit lah. Okey ni TikTok kawan kan? Okey. Ni kawan-kawan dah letak kat depan ni. Yes. Tekan tu abang kakak. Bayu kecil. Tu apa benda abang kakak? Terus masukkan. Tunjuk tu. Ada. Dia orang bukan tak faham tak ya. Dia orang faham. Kalau yang Ni profile. Yes. time to subscribe tu pandai pula tekan. Nampak kan? Ni t-shirt. Ni t-shirt. Ni combo ni. Tak payah pakai, tak payah kita nak tengok. Kau pakai? Mestilah orang nak beli ni. Boleh. Nanti. Tok Ayah kata beg kuning dia tak cakap link. Janganlah kabut sangat Tok Ayah. Slow-slow je. Kesian pula kat Tok Ayah. Yang beg kuning tu yang 191 like tu. Ya tu yang baju Yang 42. baju, yang tu yang baju Tok Ayah, yang baju RZ member dekat link tu, dekat bio dia. Kalau yang subscribe RM21.90 tu Tok Ayah tak buat. Tak buat. Tak buat.
Wow, tengah fly boh. Nampak? Smart. Belakang tak ya, belakang dia. Nampak? Jadi Fly boh. cutting dia tu yang penting. Yes. Cutting dia tu. Dia bukan cutting 4 segi. Orang tinggi kalau pakai cutting yang 4 segi tu yang jam. Bukan. Cutting panjang. Abang kakak, yang ni tak dekat beg kuning. Yang ni kau kena pergi kat link. Ya, link dia macam Ini dekat link. Link. Tengok kat motor ni, ngam. Kemah boh. Nampak? Ngam. Kemah boh. Baru ada man ni. Tak payah pakai saya. Tak payah pakai saya. Siapa tak payah? Abang pakai L. L eh? L lah. Segi berapa? 170 189. 189 L lah kita. Kita tukar L lah. Kalau tak payah pakai. Tengok orang ingatkan harga. Kawan tinggi 173, berat 80. Oh, saya kata SL lah kalau gitu. Kita SL lah. Baju baru dua. Sabar. Seronok kan tak payah kan? Seronok. Itu besar tak payah? Yang baju tak payah 151 line. Oh, tak ada. Awak tahu tak Tion? Harga baju kawan ni harga sama 3 tahun lepas. Bukan. Maksudnya keuntungan ni sama dengan minyak rambut lah. Lah tak adalah sikit lah. Bukan mene kita. Tak ada. Ikhlas kata tak banyak. Sebab masa kat dulu kawan jual masa 69, TikTok makan 15%. Sekarang 25%. 25 kan? Harga sama lagi kawan jual. Tak payah weh. Celik memang bukan SL. Celik memang L. Suka-suka je lah. Yang orang kata supporter kan. Abang Tiong, macam tu saya hantar satu alamat je lah. Hantar kat saya je lah bang semua. Hantar kat Wan je. Tak payah banyak alamat lah. So nanti saya PM Tok Ayah. Tak payah packing sekali bagi kat saya. Nanti saya pass. Kau packing sekali lah. Tak payah banyak-banyak kerja lah. Saya punya sekali jalan lah. Mana kenekan juga kau mana? Siapa? Kau? Diorang. Kau? Mana kenekan juga kan? Gila tak menekan Tok Ayah ni. Gila aku sayang Tok Ayah ni. Memang kena tekan sikit. Kena tekan ni sial lah. Celi tak balik lagi Dah. Lambat juga dia balik Dah sampai lah. Apa dia? Sampai kat dia Beg kuning. Dah sampai dah. Dia ni, saya rasa dia ni dah terbongkang lah Tok Ayah. Terbokang tu. Tapi jet lag apa dia? Ni beza sejam je. Dekat sejam je. Beza sejam je. Sejam. Bang, ke atas tu basikal lompat ke? Basikal BMX dulu kawan main BMX. Adalah main lompat-lompat sikit. Sekarang dah tua, berat lah. Itu zaman masa umur kawan 18 tahun. Oh, tu BMX? Ada BMX lah? Ada atas. Oh, Tok Ayah dulu main basikal? Main. Masa muda-muda kan. Slow-slow boleh? Apa? Tengok basikal. Apa? Tengoklah kejap ni abang kakak nak tengok. Ni bukan saya nak tengok lah juga. Tapi bila abang kakak nak tengok tu saya takut nak kecil hati doang. Sekejap kau minum air sekejap lah. Boleh. Tadi bot 20 pun sangkut dalam lift. Saya bukan. Macam mana Abang Tio? Kadang-kadang kita nak hampuskan abang kakak kita dalam ni macam tak sampai hati. Betul. Kita nak lah maksudnya. Tak tahulah macam mana Abang Tio. Yang faham je faham. Acak ada DM kawan tadi tau. Dia minta nombor telefon. Tak tahu nak buat apa. Ajak main bola ke apa? Dia nak ajak main bola. Ajak naik bola Jom. Tak ada. Kawan tak main lah bola. Kawan main futsal. Bukan. Softball. Bukan tak payah. Kita macam sonok-sonok lagi ni. Ya ke? Serius. Happy go lucky je. Bukan nak target menang pun. Kita pun yang pergi pun. Dak sistem semua. Main ni kau. Nanti dia orang dengan tak payah lah. Banyak lah. Tak payah boleh bawa turun sekejap. Tu tak payah. Bapak dia mana boleh sial. Basikal ni susah sial nak buka. Yelah, tolonglah Tok Ayah. Ni abang kakak nak. Abang Tok Ayah bawa turun. Lepas tu jalan depan rumah boleh tak? Hitam kau susah sial. Tok Ayah. Apa cerita ni dah lain sekarang. Dulu boleh. Bapak ni susah. Aku pindah rumah sekali baru aku letak. Yelah Tok Ayah. Ini abang kakak saya nak tengok. Saya tak tahulah. Kesian. Apa pergi mati yang abang kakak kau. Ya. Helmet dulu. Helmet Rossi. Abang kakak saya pula lagi mati. Helmet Rossi. Mana? Helmet Rossi tu. Ni. Tok Ayah dah mengamuk. Saya L dengan M. Saya L tak nak jual ke tak payah?
Weh, L susah oh. Oh, ini dulu berapa ratus, 200 setengah, RM4 dulu. Dulu baru 300 setengah tau. 300 setengah dulu ni. Terus ada siap beg tau. Tak payah bagilah, tak payah merasa sekali. Alamak. Dia dah banyak. Tak ada, dulu tak simpan, bodoh kan, tak simpan. Ya. Kak, ni. Tok Ayah boleh saya tahu awak tak? Tok Ayah mengamuk ke apa tadi ya? awak tak simpan beg ribbon Ribbon boleh layan tau. Semua suku colour saya. Kawan ada satu kita cukup warna putih. Saya ada, warna krim. Krim pun ada, putih pun ada. Kering ada kawan. Kering pun lawa. Biru punya lawa siap. Biru. Tengok dalam website tak cantik tau. Ada kan? Abang kakak tadi Tok Ayah cakap pergi mati ke abang kakak. Saya tak cakap, Tok Ayah cakap. Ayo, ni orang ni tau. Macam nampak ni tahu orang ni. Betul. Tok Ayah cakap. Tok Ayah tadi Tok Ayah cakap macam mana ni? Pergi matilah punya abang kakak. Tok Ayah, abang kakak, saya tak nak cakap apa-apa. Tok Ayah cakap. Dia suruh saya sampaikan. Abang Pergi mati kakak pun. abang kakak. Abang kakak pun kejam tau. Basikal tu tahun sekali je pindah awak turun tau. Ada kerja gila kena awak turun kat luar. Kayu kat depan tu. Tak adalah. Diorang nak tengok Tok Ayah punya stamina. Itu aja. Suruh. Orang kata awak ada beli helmet. Tunjuk sikit tengok Bukan helmet apa. helmet lah Tok Ayah ni. Tadi ada saudara. Abang tu sedekah. Abang ya Allah. Abang tu bagi saya. Helmet orang bagi kat awak. Ni. Helmet apa tu? Arai Shoei. Dia campur. Weh, ada juga Arai dengan Shoei. Kat Malaysia ni ada satu. Seorang pun pakai saya. Arai Shoei. Arai dengan Shoei. Dia limited tu ya. Dia tak silap saya yang pakai lah. Hari tu kat planet Pluto saya ada pergi sekali. Ini awak jangan pakai kat RZ member tau. Kenapa? Lain sikit lah. Ni limited edition ni. Ya. Serius. Betul. Dia helmet Arai dengan Shoei. Dia campur. Apa ni apa Takasago mana yang buat helmet ni? Apa hal kau ni? Apa hal kau ni? Apa pak dia sial? Apa hal kau ni? Apa saya? Itu saya apa? 10 SL. Brand apa? Suami. Itu 10 SL. Mana ni? Besar siap. Ni SS. SL apa? Macam mana ni kau nak pakai helmet ni? Kena just Tak kisahlah. Yang penting jangan orang panggil saya. Jagi orang. Saya tengah jalan depan rumah. Pakai helmet ni. Orang panggil, Dik, tolong potong rumput. Mak akak. Memang salah tok pun. Besar siap. Helmet suam Cekerang besar sangat. Smart kan tak Yan? Smart. Dia naik kereta light yang smart tu. Baru saya, tadi saya kaji-kaji sekejap dekat Google saya tengok kat Malaysia ni baru saya seorang pakai. Wan. Kau pakai helmet tu kan. Kau naik Razor Pipe. Razor Pipe kau pakai standard. Lepas tu kau bawa reta satu, kau lalu 2 blok. Memang ke dalam setan. Kepala gandai tu. Baru Kenapa pakai tak boleh bayar baju RZ? Boleh lah bang. Bang, baju RZ sungguh bang. Saya cerita Wan, Yong, kawan tak setiap tahun kau jual baju RZ. Time dia orang dah dapat baru dia orang tengok member. Ada lagi ke? Ada lagi. Ayat tu memang selalu. Itu biasa tak ya? Itu biasa. Kawan dia buat video huha jual baju. Dia orang tak layan. Tapi dah member sampai, lawa. Ni ada 5 hari ke buka Alah, dia orang memang macam tu tak ya. Yang mana lagi-lagi haters. Dah tekan tapi awak tak boleh Tak boleh, pelik je. Boleh Abang Noah. Baju RZ tu t-shirt ke? Dia ada t-shirt dengan sweatshirt. T-shirt dengan sweatshirt. Sweatshirt tu pakai malam, t-shirt tu pakai untuk event tu. Biasa kalau sweatshirt tu dia orang pakai masa nak pergi tu, highway tu. Sejuk, LPT sejuk. Sweatshirt tu tengah hari pun boleh pakai kat RZ tu boleh. Bila last 10 hari bulan Sebab kita buka 5 hari je. Lepas tu tak ada jual dah kat mana-mana platform tu ya. Dah tak ada. Kalau CPM tu ayah kat dalam belakang boleh? Maksudnya boleh. Kawan belikan lah. Boleh lah. Okey. Kawan tolong belikan lah. Jap lagi saya turun PM tu ayah. PM jap bagi nombor, lepas tu saya bagi alamat. Boleh. 7 hari bulan auto on. Oh ya ke? Macam mana nak beli beg kuning tu? Embung LPT. Yes, betul. Tak payah, saya bayar kat Tok Ayah direct boleh, tak apa. Cantik lah. Macam tu. Tak payah. Irzak Kales. Topi koyak Web tu. tu dah jam ke? Collect dekat BBU boleh ke? Boleh. Baju ni RZN pre-order bang. Line jam tu. Apa ibu Wan? Kau sekarang ibu tu? Saya ada 18 ni. Memang semua standby ni kat gini. Standby. Ataupun kita suruh jualan dah pukul 4.40 boleh. Sebelum subuh. Okey, jom saya turun dulu.
Abang Tion cakap abang punya viewer, saya cakap abang saya punya abang kakak saya. Saya turun. Tok Ayah. Alright. Tok Ayah sekarang ni kita nak turun. Tok Ayah standby beg kuning. Ha? Tok Ayah jangan terkejut ataupun okey Tok Ayah boleh tak sebelum kita turun ni? Tak payah baca doa lu. Baca doa, sebelum baca doa boleh tak korek pusat bau? Kita nak tengok. Apa? Baju kawan tu kau rasa tak cukup ni. Itu memang view kawan ni. View awak masuk memang tak sempat ni. Apa cerita ni? Kita tengoklah rezeki mana sampai Tok Ayah. Okey. Sekarang ni awak ambil 7. Johor, korek Tok Ayah punya pusat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 200 tadi. 191 lai. Tak payah. 191 lah Okey, boleh. Okey, abang kakak. Okey, Tok Ayah. Semoga Tok Ayah dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan dunia akhirat Tok Ayah. Tok Ayah. Amin. Apa tu Sama Wan. Amin. Terima kasih Wan. Rezeki Tok Ayah tidak putus seperti air Zam-Zam dan Tok Ayah selalu dikelilingi orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih Wan. Jaga solat Tok Ayah walaupun Tok Ayah rambut dye. Tak ada. Kau pakai inat. Kau ubang putih ni. Cantik Tok Ayah. Macam tu. Saya Dan turun. Tak payah jangan lupa juga beli SIBB. Okey tak payah. Yes. Lupa buat-buat. Nak lupa pula orang tua ni. Korek pusat lagi. Apa? Okey abang kakak. Jagi ni 17,000 ni. Pagi serang dia semua. Saya pun kat dalam tu. Apa cerita? Macam mana? Kita gentle tak gentle hari ni? Kereta 17,000 kat sana. Campur saya. Ya abang kakak. Okey abang kakak, semoga abang kakak dimurahkan rezeki, okey? Yang mana kongsi rezeki dengan saya, ya Allah. Abang muda kita Redmi Rizwan tadi banyak sangat Daus, Dadam, abang Kak Syamara kita, lepas tu abang Handsome lagi siapa tadi? Ya Allah, Adrian Iman, lepas tu Bok T20. Ramai terlampau ramai weh. Banyak gila hari ni orang kongsi rezeki. Yang mana kecil-kecil Kristina Badarudin. Semoga okey kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan ku ampunkan dosa-dosa ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapa kami. Masukkan kami syurga-Mu, jauhkan kami api neraka. Ya Allah, pemudahkan